Nabi Adam nak sentuh Siti Hawa ni. Maka Allah Ta'ala cakap, wahai Adam, kau haram lagi sebab kau belum bayar mas kahwin dia. Nabi Adam cakap dekat Allah, ya Allah, apa mas kahwinnya ya Allah? Mas kahwinnya kau kena berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mas kahwin manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hiduplah Nabi Adam dan Siti Hawa di dalam syurga Allah ini. Apabila iblis melihat kebahagiaan Nabi Adam alaihi salam di dalam syurga ini, maka iblis berusaha untuk menyingkir Nabi Adam dan Siti Hawa ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, sebab iblis selepas dia enggan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah singkirkan iblis dan laknat iblis sebagai makhluk yang terkutuk. Datanglah iblis kepada Nabi Adam AS. Wahai Adam, ada tak apa-apa yang Allah larang kau buat di dalam syurga ni? Nabi Adam cakap, ada. Aku tak boleh nak makan satu buah ini. Allah larang aku makan buah ini. Maka iblis cakap, kau tahu tak kenapa Allah Ta'ala larang kau makan buah ni? Sebab buah ni akan membuatkan engkau kekal di dalam syurga Allah Ta'ala. Maka Nabi Adam cakap kepada iblis, wahai iblis, kau jangan nak menggoda aku. Aku tidak akan termakan dengan godaan kamu. Lepas tu iblis pergi kepada Siti Hawa. Dia pergi goda Siti Hawa. Iblis goda Siti Hawa ni, dia cakap, wahai Hawa, kalau kau nak kekal di dalam syurga ini, kau kena makan buah ini. Kalau tak, kau akan disingkirkan di dalam syurga ni seperti aku disingkirkan di dalam syurga Allah Ta'ala ini. Dan apabila kau makan buah ini, kau akan kekal muda dan kekal cantik. Maka tergodalah Siti Hawa, lalu memakan buah larangan ni. Apabila Siti Hawa makan, Siti Hawa menggoda Adam untuk memakan buah larangan ni juga. Lalu makanlah Siti Hawa dan Nabi Adam alaihissalam dengan buah larangan ini. Maka turunlah Nabi Adam dan Siti Hawa ke bumi Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi Adam diturunkan di bumi pada waktu malam dan bumi berbau busuk, sebabkan syurga sangat wangi dan harum. Apabila Nabi Adam kali pertama menghidup udara di bumi ini, Nabi Adam merasa sangat busuk dunia ini. Apabila diturun pada waktu malam, Nabi Adam merasa takut, sebabkan di syurga tidak ada waktu malam, disebabkan langit syurga arasy Allah Subhanahu wa taala. Maka ketakutanlah Nabi Adam alaihissalam. Sampailah waktu fajar tiba, Nabi Adam melihat cahaya yang terbit di kaki langit. Apabila Nabi Adam melihat, rasa takut dia hilang dan dia bersyukur sebabkan ada cahaya juga di bumi Allah Subhanahu wa taala ni. Maka Nabi Adam solat pada waktu subuh sebanyak 2 rakaat. Inilah manusia yang pertama melakukan solat subuh. Itulah cerita Nabi Adam, dan kita akan sambung macam mana Bani Adam ini